Ada yang cakap ada date-date penting tu dah tak ada kan untuk homestay Pak Padang ni. Kita nak tunjuk kita ada homestay yang baru. Tapi belum fully siap sangat, tapi dah hampir-hampir nak siap lah. Okay, hari tu dah ada guest duduk, tapi kita ada benda nak buat lagi sikit. InsyaAllah 1-2 minggu lagi. Sebabnya benda tu nak kena install. Kita dah tempah, kita custom, installer tak pasang lagi sebab baby raya Cina semua kan. Okay, so ni kita punya ruang tamu kita. Okay, karaoke semua lengkap lah. Boleh tengok lah video yang sebelum ni Kak Fri dah review dah kan. 7 bilik, 8 bilik. Kalau gabung rumah belakang, yang kat sana pun 7 bilik juga. Kalau gabung jadi 14 bilik. Okay, so ni meja makan kita. Meja makan ni boleh makan 12 ke 14 orang. Cuma kursi tak cukup, sebab kursi dekat belakang. Kena ambil rumah belakang pinjam. Okay, so dia ada lagi. Okay, so bilik kita macam ni. Ada 5 bilik air yang dalam bilik. Yang lainnya kat luar. So bilik air kita yang kat luar ada 3. Okay, so total ada 8 bilik air. Okay, homestay kita ni tak mewah sangat, tapi insyaAllah lengkap. Okay, ada tempat nak make up. Ada tempat saya Kak Fri cakap, Kak Fri nak claim. Kak Fri cadar, semua cadar premium. Harga dia satu set ni bukan RM400, lebih sikit. Kak Fri memang guna barang premium. Okay, so bilik air kita macam gini. Bilik air yang komplit. Dia tak mewah, tak adalah serba-serbi ada bathtub tu, tak. Tapi insyaAllah komplit. Komplit seadanya. Atas ada 2 bilik, kat bawah ni ada 5 bilik air. Ini tangga ni Kak Fri tak tahu. Kak Fri perasan ramai sangat suka ambil gambar kat tangga ni. Tempat dia orang odd. Ramai family sampai naik atas. Ramai guest sebelum check out, dia orang suka share gambar dia orang. Kat sini boleh makan lagi. Sini 8, 10. So 14 dah 24 orang boleh makan serentak. So kalau tambah lagi kursi-kursi kat tepi pool tu, ada kursi warna kelabu tu, boleh bawa, ada lagi 6 kat sana, boleh bawa lagi. Kat island ni boleh makan 4 orang lagi. So tadi dah 24, 28. Okay, tambah kursi swimming pool tu, ada kursi yang portable plastik tu. Celah sini, depan sini, insyaAllah Kak Fri boleh katakan 30 orang makan serentak di atas meja boleh. Tapi kalau nak makan kat bawah ni pun boleh. Okay, kat sini kita ada kabinet. Kabinet-kabinet ni kita letak tilam-tilam. Okay, tilam-tilam ekstra, selimut ekstra. Kita letak penyapu, letak pelampung. Kita sediakan jaket dia di Decathlon ni. Barang kita insyaAllah dia tak mewah tapi cukup. Jaket di Decathlon ni tak banyak homestay sediakan. Ini pun bukan yang kat kedai RM2 tau. Ini harga dia dekat RM200 satu. So Kak Fri sediakan 3. Ada berapa? 3. Ada juga yang terbawa balik. Ada yang pulang balik, ada yang tak jumpa dah. Okay, so ada ni. Yang ni bukan Decathlon, ni Shopee. Ni memang kita sediakan yang best. Okay, ada lagi. Okay, insyaAllah kat rumah belakang pun tersediakan juga. Kami ada juga penyapu. Kadang-kadang cakap pergi homestay tapi tak jumpa penyapu kan. Penyapu dah ada dalam ni. Okay, nak bantal-bantal ekstra pun semua ada. Ni ada selimut. Selimut semua ada dalam ni. Kadang-kadang ada guest tinggalkan harta, tak tahulah kan. Okay, tong sampah kita sediakan ni tong sampah yang macam kecil. Kita ada juga tong sampah besar. Okay, tong sampah kadang-kadang ramai-ramai, tapi kalian kena manage. Kita sediakan plastik sampah dalam kabinet ni. Kalian kena manage, buang kat depan. Kita sediakan. Kat depan ni ada lori sampah kutip. So peralatan kita memang lengkap. Okay, apa yang ada kat rumah sini akan ada kat rumah depan. Pinggan kita Kak Fri kira itu 40 biji. Mangkuk ada, jug kita pun ada, tong air ada. Ni bekas hidang. Jarang ada homestay sediakan bekas hidang kan. Dan bekas-bekas hidang kita ni, dulang semua ada. Dulang air pun kita sediakan. Ni kita sediakan yang besar-besar awak. Okay, besar-besar. Jarang Kak Fri rasa ada orang concern bekas hidang kan. Biasa tak concern sangat. Kak Fri memang concern. Besen-besen nak masak semua ada. Kuali ada 4. Besen-besen besar macam ni semua kita concern. Kita memang ada. Okay, ni hari tu ada guest kata tak jumpa benda lah ni. Kadang-kadang dia berubah-ubah. Kita letak kat sini. Kita letak kat belah sana sebenarnya, kat dalam drawer tu. Adalah yang teralih ni kan. Okay, tong gas pun kita sediakan 2. Okay, satu lagi. Mana lagi satu lah? Dalam store agaknya. Okay, periuk kita ada 4. Okay, periuk kita ada 4 lagi. Ada banyak, insyaAllah. Sudu-sudu semua kita sediakan yang elok-elok. Okay, sudu semua insyaAllah lengkap. Ni lengkap ni. Lengkap awak. Memang lengkap insyaAllah. Pisau kita berjenis. Okay, periuk nasi semua memang ada. Periuk kecil yang nak masak untuk bubur kecil je pun ada. Periuk besar ada. Cerik elektrik nak yang kecil ni untuk minum 2-3 orang ada. Besar pun sediakan juga. Okay, chopper mini nak masak 2-3 bawang boleh. Yang ni sekilo bawang pun dia boleh kisar sekaligus sana. Memang ada. Okay, insyaAllah barang-barang rumah ni lengkap. Ni swimming pool dia. Ni tempat duduk. Kalian boleh anak-anak main, boleh abang, adik, jaga adik. Macam tu. So boleh sambil duduk-duduk kat sini. Okay, duduk kat sini.
boleh tengok anak-anak mandi. Kat sini pun ada. Kat sini ada kerusi jugalah. Boleh lepak-lepak juga, boleh duduk-duduk juga. Ini ada tempat barbecue. Sini pun ada tempat, kalau katakan beli arang ke, beli banyak barang-barang bawa sendiri ni, boleh jugalah guna untuk simpan-simpan kat sini kan. Okey, ada ruang. Ini kerusi plastik. Kak Feri pun tak tahu kenapa dia dibaringkan kat sini. Sebab tak nak nampak. Kita kalau boleh semua nak simpan nampak kemas kan. Boleh nampak pokok-pokok kelapa. Malam kalau nak barbecue, kita ada kipas yang boleh tolong kipaskan direct. Okey, tapi kalian bawa lah kipas kalian masing-masing juga. Okey, yang apa tu? Tiup-tiup tu kan, bawa lah juga. Okay, ini nak bawa masuk rumah kedua. Rumah kedua ni, percaya tak, dia lagi besar daripada rumah sana. Ni ada 7 bilik juga. Dua-dua 7 bilik, kalau gabung jadi 14 bilik. Dia tak siap lagi, tapi bolehlah kita bawa. So ini rumah dia. Tara, besar kan? Nak sampai ke hujung tu, nak jauh. Jauh. Yang tak siap dia adalah part sini dengan kitchen cabinet. Sini ada sesuatu kita nak buat. Tapi sebabkan kontraktor kita tengah bercuti, dia tak settle lagi. So dia kata, insyaAllah guest kita sekarang, kita tengah cuti Ramadan. Okay, kita cutilah sebab kita memang Muslim kan. Seminggu sebelum raya, atau 2 minggu sebelum raya, akan settle kawasan sini. Ini ada satu kawasan adalah surprise. Kita akan buat sesuatu kat sini. Okay, so kita dah mula juga shopping barang, pinggan mangkuk semua kita dah mula shopping. So Kak Feri boleh katakan apa yang ada kat rumah depan tu, dari segi perkakas dapur semua ada kat rumah ni. Tak ada beza. Apa yang ada fairy tale semua sini ada. Okay, cuma rumah ni lagi besar. Okay, so sini kita akan bentang kapet dan akan cantikkan insyaAllah soon. Okay, so kalau kalian bergabung rumah, kalian boleh buka lah macam ni. Sofa yang tu kalian alihkan ke tepi ni. So nampaklah direct. Boleh panggil Pak Long, Pak Ngah. Boleh panggil kat sana. Okay, boleh direct kat sana. So kalau ambil 14 bilik, kalau tak ambil 14 bilik, gas lain-lain dia kunci lah. Yang ni akan kunci. Okay, satu lagi kita akan buat pintu lagi satu untuk kedap bunyi lagi satu. Folding door kat sini insyaAllah. InsyaAllah kita plan nak pasang lah. Okay, betul. Kalau tak ni kita akan kunci gas lain-lain kita akan kunci. So takkan ada siapa-siapa boleh buka. So ni bilik sama, fasiliti apa yang ada semua ada kat sana. Cuma kita banyak benda yang kita tak bentang lagi. Kan kita sebab tengah Ramadan cuti kan, rumah ni kosong. So berabuk-abuk ni berabuk-abuk semua kan. So kita tak fully bersihkan lagi. So bilik air lebih kurang sama je konsep dia. Tengok bilik air, sama je konsep dia. Sama. Swiss kita banyak. Celah-celah. Sana ada Swiss. Situ ada Swiss. InsyaAllah. Ni bilik kedua. Sama je lah. Bilik lain tu sama. Yang ni ada 6 bilik yang ada bilik air. Okay. Rumah ni ada 6 bilik ada bilik air. Yang sana bilik air dia berapa? 4 ke 5. Ni ada sepas-sepas sikit. Hari tu ada kontraktor tumpang tidur. Tak ada kemas lagi. Nanti kita memang tak kemas lagi. Memang sengaja. Sofa. Apa sofa kat sana? Semua sama. Dia punya colour code je beza sikit. Yang sana dia sedikit cream. Yang ni dia macam sedikit ke arah grey. Tapi sama. 3-seater campur L-shape 3-seater. Sama. Karpet sama. Betapa nak adilnya. TV saiz yang sama. Okay, semua sama, cuma kat sana putih full. Yang ni putih coklat sikit. Ada beza sikit lah. Sana full putih kan, yang ni putih coklat. Cuma kat sini ada tambahan ni sikit. Almari ni kita buat banyak sikit sebab kita nak letak storage tilam. Bantal-bantal ekstra semua tu kita akan letakkan kat sini lah. Okay, kalian boleh ambil guna. Tilam-tilam banyak, memang ada banyak tilam. Ada banyak tilamnya. Berapa sebenarnya? Banyak. Okay, so memang ni kat sini penyapu-penyapu ada kita tak fully kemas lagi. Rumah ni dah pernah ada gas duduk. Tapi masa tu gas duduk untuk 12 bilik. 7 campur 5. 12 bilik. So sekarang ni dia gabung dia 14 bilik ataupun 7 bilik lah. Okay. So ini sama konsep juga, direct daripada ruang tamu boleh nampak swimming pool. Ni ruang makan. Sana dekat meja kitchen kan. Sini meja makan dia. Boleh direct ke swimming pool. Nampaklah. So anak-anak main, Angah, adik tengok baby. Boleh lah. Okay. So kita punya perkakas-perkakas, kita jaket semua, safety jacket semua tu insyaAllah akan masuk ke sini jugalah. Cuma rumah ni punya tak beli lagi. Ni decking. Sini akan ada kursi macam buluh tu pun tak ada nak pasang lagi. Dah ada belaka dah semua. Okay. Yang ni kitchen cabinet ni rasanya katanya hari Jumaat atau hari Sabtu ni akan pasang. So insyaAllah lah. Rasa dah nak siap lah. Ni insyaAllah lagi. Sekarang ni berapa bulan? Hari ni berapa bulan? 24 24 bulan 2. So 30 bulan 2 semua dah selesai. Okay. So sini kursi kita yang ada plant box ni. Sini akan ada meja makan. Kayu, dah lupa lah. Kayu apa entah, Kak Feri custom daripada kayu lama. InsyaAllah Khamis ni sampai. So kat sini meja makan kayu panjang. Ini lagi panjang daripada rumah depan. Ini boleh makan ramai-ramai kat sini.
Okay, ni ada kitchen cabinetnya. Okay, so sambil-sambil masak, you all masak ni dapur dah ada dah, tak pasang. Sambil-sambil masak tu boleh tengok anak-anak mandi. Boleh nanti kat sini ada barbecue. Akan install jugalah. Dia semua insya-Allah tak ada haral. Mostly semua cakap dalam 1-2 minggu ni lah selesai. Okay. So kat sini akan ada meja makan, ada tu tempat barbecue, tempat shower. Dan yang sini best sikit daripada rumah depan. Rumah depan tak ada padang kan? Sini ada padang. Okay. Sekarang ni kita tengah buatkan tempat parking. Parking area dia kat belakang ni. Nampak? Kita sekarang tengah siapkan tempat parking. Nak tengok sana tu. On the way, kita tengah siapkan parking. Rumah ni Kak Feri rasa 25 ke 30 buah kereta. Rumah depan hari tu gas beritahu 18 ke 20 Kak Feri rasa sebenarnya selesa rumah depan tu 16 kereta lah. 15-16 kereta. Rumah ni lebih. InsyaAllah double daripada rumah depan lah. Kapasiti kereta dia. So ni boleh sukaneka dalam ni. Mini-mini sukaneka. Kalau tak cukup besar lagi, boleh alihkan kereta. Buat kat luar sana tu. InsyaAllah. Tapi luar tengah bising. Tengah ada apa tu? Penggelik, JCB, bajak. Tengah bekerja keras menyiapkan parking dan jalan kat belakang ni lah. Okay, kita akan buat elok-elok jalannya. Dari hujung ke hujung, boleh nampak direct ke sana. Tu dia tertutup. So pintu tu patut ada penyendal getah dia tu nanti pasang. So boleh nampak direct. Tapi kalau family yang beza, just lock lah. Lock dia ada lock, 2 lock dari luar, lock dari dalam. So insyaAllah takkan ada siapa-siapa yang boleh ganggu privacy. So kalau sana bising karaoke pun, kat sini jauh. Dan paling penting rumah ni, kalau kita tak nak ganggu jiran, untuk karaoke, tutup semua folding door. Sebab folding door kami ni, kami beli special. Dia ada versi kedap bunyi. Sampaikan lebih kurang 2 langkah daripada depan pintu masuk, tak dengar kita karaoke kuat-kuat. Sebabnya, folding door kami ni semua ada fungsi kedap bunyi. Okay. Kalau sini memang itu. Kalau nak karaoke tengah malam tu, sebelah malam ke 1 pagi tu, tolonglah tutup semua folding door. InsyaAllah okay. InsyaAllah okay. Cuma kat kawasan swimming pool ni, dia kawasan terbuka kan, terbuka kat atas. Dia tertutup, terlindung. Tapi dia tak tutup kat atas. So, 1 pagi tu, tengah-tengah lewat malam tu, control voice. Nak bising dalam rumah, kunci folding door. Luar rumah, kita ada jiran kan, kena jaga jugalah. Tapi jiran kami sebenarnya agak jauh tau. Mes ni tengok daripada tingkap. Jiran kami. Tengah sepal lagi kat luar. Okay. Daripada sini, tengok dia lebih banyak kebun daripada jiran. Sebab sini kawasan tanah lot. So kalau katakan, kalau kunci folding door, sebab folding door Kak Feri custom, dia tak bunyi bising. So kalau kunci folding door, insyaAllah selamat. Tapi kalau kat swimming pool tu tak boleh sebab dia kawasan luar. Kalau dia kat kawasan luar. So kalau kat kawasan luar memang dia akan bising sikit. So kena jaga-jagalah kita hidup berjiran, hidup rakyat Malaysia. Tengah-tengah malam tu jangan bising-bising, okay? So beginilah rumahnya. Kak Feri dah bawa house tour. So harapnya jelas. Kalau tak ada apa-apa nanti, je lah. Okay. Cuma ada ramai permintaan nak datang tengok sini. Kak Feri terus cakap, rumah Kak Feri bukan kat sini. Dan Kak Feri tak ada staff. Kak Feri tak ada staff yang boleh handle untuk nak datang bawa pergi view rumah. Minta maaf. Kak Feri macam dapat bawa house tour. Kalau Kak Feri memang ada kebetulan kat situ, insyaAllah. Sebab rumah Kak Feri daripada sini jauh. 40 minit. 40 minit. So Kak Feri memang tak datang sini setiap hari pun. So Kak Feri memang tak boleh nak bawa pergi view. So Kak Feri akan buat house tour yang detail lah lagi. Pergi bilik ke supaya boleh jelas. Sebab Kak Feri memang kadang-kadang ada orang banyak kan, ramai yang nak datang nak tengok rumah kan. Kak Feri tak boleh nak commit. Sebab kita tak ada staff. Terus terang Kak Feri cakap, homestay Kak Feri ni, staff dia adalah Kak Feri. Hanya cleaner je yang Kak Feri ada. Dan cleaner pula hanya datang bila guest nak check in. Check out, check in tu, baru cleaner akan datang. Kita ambil cleaner part time. Tapi dia memang orang yang sama je lah yang akan clean homestay ni. InsyaAllah. So family besar tu yang memerlukan rumah yang besar. Satu rumah 30 orang, 35 orang. Rumah ni insyaAllah selesa. Kalau gabung dua-dua rumah tu 60 orang, 60 lebih tu Kak Feri rasa masih selesa lagi lah. Cuma mungkin tilam kami tak adalah sampai 60. Tak adalah. Okay, kalau macam rumah ni untuk satu family nak tidur 30 orang kan. Memang muat 30 orang. Rumah ni boleh tampung 30 orang. Tapi Kak Feri tak ada tilam 30. Kak Feri tak ada. Kak Feri ada setiap bilik ni ada katil king. Dan Kak Feri ada extra bed single 6 ke 8 macam tu. So Kak Feri tak boleh nak, dari segi tempat tidurnya Kak Feri tak boleh tampung 30. Tapi dari segi muatannya, insyaAllah 30 tu selesa. Okay, Kak Feri dah test. Dah pernah panggil kawan-kawan reunion dah. Hari tu 50 orang.
termasuk baby-baby lah. So Kak Feri rasa 30 orang tu sesuai. So kalau ke Melaka tak tahu nak pergi mana ataupun tak nak lepak-lepak je, insyaAllah ramai yang cakap, bukan Kak Feri cakap, ramai yang cakap Kak masuk rumah dia rasa tenang je, rasa nak tidur je. So rumah sana pun ramai guest yang bagi tahu macam tu. Rumah ni pun sama juga. Setakat ni Kak Feri feedback ni bukan Kak Feri cakap, feedback daripada customer sendirilah. Okey, Kak Feri hanya untuk homestay Kak Feri ni, Kak Feri pernah terima 2 ke 3 komplain saja, okey, daripada beratus customer, alhamdulillah. 2-3 komplain ni kita buat servis kan, tak semua kita dapat memenuhi hati semua orang. So bagi Kak Feri, pujian versus dengan kejian masih balance. Masih balance. Kak Feri tak mampu nak kejian kosong. Memang tak mampulah kita buat ni macam ni kan. So setakat ni alhamdulillah banyak pujian dari kejian, bukan tak ada, ada. Tapi kita memang tak boleh nak penuhi hati semua orang. Tapi sangat minimal, alhamdulillah. So Kelang Melaka, homestay Pak Padang. Okay.